Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi di Aras Kaudah YouTube channel. Kami akan cari campsite. Nantikan campsite mana kami akan camping malam ni. Stay tune gang. Okey, kami singgah di Gurun Kedah. Kat sini ada kedai runcit. Kedai runcit MCM. Dan juga tadi pun kami ada singgah dekat Speedmart 99 kat belah sana. Kemudian kat sini ada 7-Eleven. Beli ais. Tu dia ais. Tengah top up ais. Ni Ikra tidur. Ikra, Raid, Ahmad, Angah semua tidur. Tidur tak apa. Tidur. Angah tidur kat belakang tu dengan Raid. Wife aku dengan Along tengah reload ais. Jenyang sik terus. Azad tu lah yang Alun pernah tidur rumah dia tu. Continue for 800 meters. Masuk sini guys. Masuk jalan mana guys? Jalan shortcut. Guys, kita nak masuk mana guys? Ini depan ni tak ada penempatan ni. Shortcut. Bukit Selembau, Mak dia kahwin baru. Gajah Putih. Tapi Continue for 29 kilometers. Menyusuri jalan hutan dan ladang kelapa sawit. Kalau kita tengok kat sini map dekat Google ni, tak ada penempatan. Tengok tak ada penempatan sampai bila ni. Ui, Air ni. berat saya. Raid tidur ke? Panjangnya tak ada penempatan weh. Raid ke meninggal ke? Ini sharp. Kami dah sampai di Kuala Ketil, Petronas Bandar Kuala Ketil. Ya. family mat boys. Ini rupanya Kuala Ketil. Kuala Ketil bukan ke dekat Terengganu? Bukan Ish. Kuala Ketil kan Terengganu. Kan? Nampak Muazzam Shah kat sini. Saya perasan Muazzam Shah je kat belakang dia. Oh, dia tak asyik. Sultan Oh, tu dia tulis tu. Muazzam Shah ni. Azam. Ha? Apa dia tulis tu no? Halus sangat. Oh, Isteri Islam Antarabangsa Sultan Halim Muazzam Shah. Sultan Halim. Sultan Halim Muazzam Shah. Kita masuk simpang. Continue for 8 kilometers. Oh, nak pergi ke Malau. Itu terbakar. Malau 20 km lagi. Panas. Straight pergi ke Kejai. Continue straight. Kejai Labu Besar. Oh, baling kiri. Butterworth kanan. Turn right onto K825. Lima pun dah terajuk. Betul. Malau Sedim. Oh, dah ada dah Sedim ni nampak. Selarung. Homestay Maksud. Selamat datang ke Kedah. Ke daerah Kulim. Kita masuk daerah Kulim. This is our favorite place. Sampai dah Kampung Sedim. Oh, cantik rumahnya. Masjid. Kopi. Oh, weh, kedai kopi. Oh, ni hari tu abang nak pergi tak jadi tu kan? Tak. Sini ke? Slow sikit. Jangan kampung.
4 km lagi. Kami banyak kali dah pergi sini, 3-4 kali. Tapi Tree Top Walk kita tak explore pun. Masa dia kecil tu je kita dah naik. Kita pernah pergi sekali masa Budak anak-anak kami masih kecil. Dia goreng pisang. Di Teruna Forest. Ui, bukit ni. Tapi mesti ada sungai kat sini. Bukit sebelah ni. Ya, ayah tunjuk. Pergi dah ambil video kat sana. Mana nampak ni? Belah sana ada bukit. Dan belah sana pun ni Cabana Sungai Teruna. Family Farmhouse. So banyak tempat menarik kat sini, Sungai Sedim ni. Dekat Kampung Sedim. Banyak On the tempat way. penginapan. On the way nak pergi ke Tree Top Walk. Sepanjang jalan tu ada banyak campsite tepi sungai. Di Kasai. Kita pernah pergi di Kasai. Kita pergi tu di Kasai. Betul, 3 kali lah. Mana 3 kali last kali yang kita pakcik tu kan? Di Kasai. Di Kasai Makno. Di Kasai Makno ada. Kita pergi dah. Dalam ni satu sekali. 3 kali lah kita camping kat sini. Your destination is on the left. Kita pernah masuk lah sini. Kita pernah masuk sini. Sini? Malam mula-mula sekali. Yang tak Yang jadi. sungai kecil tu. Okey, jap kita pergi tu. Piknik. Kita tengok sungai ni. Aduh, sorry. Kita promote tempat dia kan. Anda pemikiran. Ayah, kita ambil yang tadi tu lah yang dia ada macam Tadi kan. Your destination is on the Tadi left. apa kamu tadi? Sabar kamu baru tengok satu ni. Tengok Tadi tu depan. memang tak seronok langsung, memang tak recommend langsung, memang bosan. Apa pula? Janji sunyi tempat tu. Kita Nak pada sunyi, hujung kita sini. camping je dalam hutan, tak ada orang. Kita Dari sungai. nampak ni kan. Bawah ni best. Penuh masalahnya. Aduh orang. Alah, penuh sikit. Ni disiapkan kot. 3 lap test. Ni tak sewa yang dah siap. Ni petai. Ni orang lain pula. Ni orang lain punya. Abang ni semua. Petai campsite. Ni petai campsite lain. Macam mana dia boleh bertembung? Budak-budak. Ambil depan. Aiskrim kawan. Ni dia petai Bitara. Ayah. Dia lain pula. Mana orang ni, kita beli aiskrim. Kita ni je lah repeat balik lah dekat tempat orang Depan tu. Bini baik pun lah. Dia bagi mak makan ayam gula hari tu. The petai kitchen and cabin. Dah sampai dah. Tapi kita Aiskrim. bukan dekat Malaysia. Oh tempat ni. Masukkan Indonesia. Ahmad, kamu dekat. Alamak. Oh silap. Halaman. Ni ada halaman kopi. Halaman kopi. Ahmad. So ni apa kita? Kamu dekat PJ je dekat Kenapa tak ada makan orang free kita camping dekat kat sini? Thailand. Ni tempat camping kita lama ni. Kita Pak Chan kita pernah kami pernah camping dekat sini Pak Chan ni. Kenapa tak bawa Pak Chan? Tu ada satu kemah. Dia Itu satu. tempat kita. Alamak. Tempat kita tu. Tempat situ lah. Tempat kita situ. Situ lah tempat kita. Tempat itu malam apa koma banjir kat situ koma. Oh tu dah tutup dah rumahnya dulu terbukit. Tu ada betul buka rumahnya. Ada lah ni dulu kosong. Boleh lah kita ambil yang kosong tu, yang redup tu. Okey guys, kami dah dapat tempat. Kami ambil tapak sirih 1. RM80 semalam. Kemudian yang best tu ada lubuk ni. Lubuk kat depan ni memang syok lah mandi.
Depan sikit tu, bila kita ke depan sikit memang kita dah sampai dekat Taman Ekorimba Sungai Sedim kat belah sana. Ni campsite yang paling atas sekali. So campsite ni agak menarik sebab ada burung-burung, ada beberapa tapak camping kat bawah ni. Tapak campground yang dah siap bumbung. Ada surau, ada tandas, kat sana ada 4. Ada burung warna-warni. Oh dia. 3 beradik. 3 beradik ni. Okay lah. So kami bernasib baik hari ni sebab yang best tu kami saja yang bermalam di campsite ni. Tak ada orang lain. So best lah. Okay, yang ni orang ni datang berkelah saja. So I'm gonna review mini pop. Sekejap. Okey, ni mini popper yang baru kita beli hari tu kat Penang. Murah je harga dia 15. So, kita tengok color dia memang lawa lah color dia. Goma. Oh, colornya. Kita beli jenama of May. Dekat tapak kemah ni ada undur-undur. Oh dia ada undur. Satu besar, satu lagi kecil dekat sini. Tak nampak. Dia kecil sangat tu. So, dia dah So masuk saya dah. dapat 2. Dia dah masuk ke dalam tanah balik. Come on, masuk. Pergi cepat jatuh. Ui. Oh dia masuk. Perfect. Oh dia masuk balik dalam lubang dia. Dalam beg. Oh dia masuk balik dalam lubang dia. Okey, Raid dah mula nak memancing. Dia nak try. Tapi pakcik tu cakap kat sini ikan kecil-kecil je, tak ada ikan besar kata. Okey. Okey, senang lah. Parking dekat atas tu, kena jalan sikit turun bawah bukit ni. Kemudian load barang. Okey, semua ada. Kita tengok keadaan sekeliling memang sempoi tempat ni. Kami pernah datang sini sebelum ni, tapi tak camping, kami just buat touring saja. So kalau anda perasan ada video yang sebelum ni, kami pernah singgah di Sirih Anjung campsite. Okay, ini dia tempat dia. Kita boleh mandi, memang best lah mandi dia, ada lubuk dalam kat situ. Memang best lah tempat ni. Oh, cantik lah sungai dia. Oh, terjun ni syok ni. Okay, kita dah siap set up kemah. So, sekejap lagi kita nak masak. Ui, sejuk ke? Jam Cospac M4C ni boleh masuk air sedalam 50 meter. Ada satu feature yang bila berenang, dia lock screen. Dia tak nak bagi. Oh, ini kamu set berenang ni? Swimming? Yeah. Heart rate dah 1, 2, 3. Jaga-jaga dengan heart rate, jangan bagi merah. So sekarang kami akan masuk dalam tu. Dalam tak? Dalam dalam weh. Saya tak nampak ke depan serangga. Tu. Bukan kat sini. Ada banyak yang serangga atas air. Masa untuk mandi. Jam dah pukul 7.12 malam. Kejap lagi kami nak naik. Best lah kan? Yang ini kira bonus lah. Dekat dengan campground, tapak campground, ada sungai dan juga bonus dia ada lubuk. Raid dah berenang selama 22 minit
Okay, distance 400 meter. Wih, jauh juga. The lock screen. Oh, okay. Oh, tekan lama-lama. Okay, untuk unlock kan tekan lama-lama. Oh, ini lain. Pause and kita end. It's our and yeah, and Ejecting water. Yo, ni. Oh, dibuangkan dia vibrate. Dia vibrate, dia buang air tepi-tepi dia. mana? Shake quickly the watch. Watch, shake. Mana? Shake, Mana? shake. Macam mana Oh, dia dah, dah. keluarkan? Yalah, dia vibrate tadi. Dia keluar dekat belah mana ni ya? Okay dah. Okay, so let's go. Okay dah. Lepas tu boleh tengok track lah. Boleh tengok kita jangan punya tengok training apa? Workout record. Oh, ni dia 400 meter tadi yang Raib berenang. Oh. Tu ini jalan ya, ni jalan lain. Oh ni. Ah ni dia. Siap dia. Dia ada average 3 minit. Pace 3 minit. Pace Ada. distance 400 meter. Breaststroke. Calorie burn 156 kalori Raid. Okay, good. Total stroke 219 stroke. Okay. Fat burning 9 minit. Dia akan bagi tahu. Kat sini warm up 8 minit, fat burning. Ini yang penting ni, 9 minit fat burning. Anaerobic ni ini yang paling high sekali, dia burn fat. Endurance. Okay. Dah. Anak-anak semua naik, hari dah malam. Wow, Mak ada masak apa, Mak? memang happening lah camping kat sini. Happening camping kat sini. Happening. Camping ni memang best kat sini. Wow. Cuaca langit gelap. Lepas tu dah hujan, dah mula hujan rintik-rintik kan. Kita ada ayam mentah. Ini dia. Kita nak masak. Okey. Ayam masak merah. Ayam masak merah kan? Oh, okey. Guys, Ahmad dapat anak ikan tilan. Badilan ni. Lain macam dia punya mata kat situ. Ni bukan ikan tilan, Mat. Ni ikan apa ni ya? Sebab mata dia jauh ke belakang. Muncung dia depan macam ikan todak. Kan? Ada ikan todok dekat. Tak tahu ni ikan apa ni. Ada je jenis spesiesnya ni kat sungai. Ha? Amat ada tengok mana entah ni ke apa. Ikan apa entah nama. Tapi ada aku pergi. Cari dari internet. Tajam pun kan ni. Halus ni ikan ni. Besar ni je. Bawang besar dan bawang putih. Bahan untuk ayam masak merah, kita blender cili kering, bawang besar dan juga bawang putih. Yang ni kita nak blender juga bahan-bahan untuk terung goreng berlada. So kita akan blender bahan-bahan ni pula. Bezanya dengan ayam masak merah ni, yang ni kita guna cili kering, yang ini kita guna cili hidup. Okay, ini terung kita. Kita blend bahan-bahan untuk terung berlada. Terung ni kita potong serong-serong.
Bagi dia tak nipis sangat, tak tebal sangat. Tolong ambil senduk dalam tu Pak. Minyak ipek tak buka yang minyak ipek kat sana pun dah nak habis. Elektrik punya tu. Tak di sini tu stok. Tak buka insert meter. Set repeller ni pun buka kali. Habis. Sekarang kita mau masak. Amat bawah. Laba besar. Laba-laba besar. Laba-laba? Laba. Padang. Gedabok. Okay guys. Macam mana? Dia nak masak apa? Sabar. Gedabok besar ni. Kita nak masak terung tumis balado. Mula-mula kita goreng ikan bilis. Goreng jadi garing. Okay, dah nampak garing. Kita angkat dulu ikan bilis. Kemudian kita goreng terung. Kita goreng separuh masak. Gas fire maple. Juga mak kena pegang. Kita tumis bahan dikisar. Bawang merah, bawang putih dan cili hidup tadi. Tumis ni dulu. Kita nak pasang lampu dalam kemah. Okey, ni pakai ni. Pakai lampu ni. Okey dah. Okey, cepat pasang. Oh, ni. Bahan tumis kita dah keluar minyak. Dah nampak garing. Kita masukkan sedikit garam. Dan juga sedikit gula. Kita masukkan terung dan juga ikan bilis yang kita dah goreng tadi. Okey. Dan kita kacau rata. Okey, siaplah terung goreng balado. Macam biasa, setiap kali kami camping, kami bawa EcoFlow River 2 Pro power station. Dan ini tengah charge Nightcore power bank untuk mosquito repellent. So sekarang ni, yang ini aku pakai direct daripada power station. So selain daripada tu, tadi kami guna blender. Dash sini, ini tengah charge bateri GoPro. Kat sini ada 3 soket. USB Type A ada 3, Type C ada 1. Pakai semua tu. Tangan ni pulak. Gede nama. Okey, sirap jalin ni dia mudah. Dia tak perlu nak bubuh air gula, dia dah manis dan dia juga wangi bau dia. Masukkan air masak. Dan kita masukkan ais. Wow. Dengan cuaca yang panas ni memang sedap lah ais ni. Cuaca panas. Mantap geng. Kita nak goreng ayam. Kita nak buat ayam masak merah. Ayam masak merah. Berabut. Selat halus gila pergi tu kan ni. Yang besar, yang besar. Agromol. Lotus. IKEA. IKEA. Okey, mantap. Yang terkerak ini kena tekuk. Max Verstappen. F1. F1. Time's up. Apa Max Verstappen apa? Max Verstappen. Yalah. Yalah. Cepatlah.
It's my life. My life. It's my life. Bon Jovi. Ralph Lawrence. Bila saya ada? Kalau ada manager ada apa? Oh, ni Polo. Kan? Alah. Kalau ada manager ada apa? Apa ni? Kalau ada pekerja, atas pekerja apa? Okey, Maya. Oh, boss. Ha. Boss, okey. Atas. Ah. Okay, ini adalah salah satu fashion punya brand yang Oh. mahal. Yang mahal. Ada kunci. Kalau yang nak tahu ambassador dia Gucci, Puan Gucci. Arabic. Gucci. No. Ambassador dia ni Puan Arabic. Dio. No. Lagi. List dia. Sebut je. Fashion Fashion. Dia buat apa? fashion Baju. brand. Baju perfume. Oh, Ralph Lauren. Bukan. Dia satu brand je. Bag pun banyak juga. Bag dia, heels pun banyak juga. Crocodile. Kan? Dia Saint Laurent. Vinci. Oh, Louis Vuitton. Vinci. Itu Louis Vuitton. Ayah tinggal 45 saat je. Sanchez. Betul. Oh, Sanchez. Okey, kat atas. Versace. Atas. Anyway. Dek. Tak tahu. Ayah baca. Kita orang tak tahu ke bawah. Ya. Kita orang tak Ya. tahu. Allahu Akbar. Dia ada rika. Ni dia berdua dia pakai. Limpah Oh. malu. Limpah. Lady. Lip balm. Banyak dia banyak Ayah lip balm. ni brand yang kena boycott tu. Memang satu je brand boycott. Ipam punya deodorant. Ni sebab Ipam punya deodorant. Tak ada N. Ya, ada deodorant. Betul. Rakam ni. Ada lip balm. The N. answer is N. Kenapa kena boycott lah? Ni. Times Up. Times up. Daripada Nivea. Au. Go. Oh, out. Okey, betul. Kat atas. Sebenarnya binatang ni tak boleh Okey. Dia ada manusia dia. Chronophobia. Apa dia? Oh, spider. Yeay. Okey, kat atas. Macam mana kau buat spider nak? Ada kumbang. Kata. Okey. Macam Dia dah cerita SpongeBob. Belakang gambar apa? Squid. Jangan duduk sangat. Buffalo soldier. Kamu dah bagi jawapan. Bad. Oh, ni. Oh, cow. Lagi. Buffalo. Yes. Kata. Atas. Atas lah ya. Yes. Benda ni. Apa benda ni? Dia macam Bawah. Dia macam ostrich tapi dia bukan ostrich. Dia start dari E. Dia macam ostrich tapi dia bukan ostrich. Pas. Wow. Ini another version of another version of Sea Lion. Ha? Sea Lion V2. Bukan si raya. Oh, ni. Macam lah Sea Lion. Bukan dia macam dugong tapi Tak, dia ada satu rule. Tak apa ni. Dolphin. Bukan. Tak, dengar hear me out. Okay. Dia ada satu rule, tak boleh pegang dia sebab dia friendly. Ya, dia tak rules dengan dia ni tak dia pegang. Kalau pula. Kalau pegang dia merajuk. Dia macam dugong tapi dia bukan dugong. Habis time's up. Next. Okay ya, Raid. Oh, monkey. Orang hutan. Oh, hutan. Siapa yang cepat? Siapa yang boleh cepat? Kita. Okey. Cepat. Kalau tak puas hati ni sebab manatee. Tak, kau mau tengok je out macam mana. Ni yang Manatee tu dia macam dia macam Kau mula. Balik. Nanti kita pernah tengok Aku pula. Malah. gorila. Burung makan mayat. Burung yang dekat desert tu yang F. Huruf F. Tak, burung. Another version. Falcon. Another version. Almor nak cakap macam Captain America. Ini senang je. Barnacles. Barnacles. Lepas Sulaiman. Yes, Safi. Siapa dia telefon? Oh, tak tahu. Cinderella. What the heck is Dia macam perkataan Hanya tahu cincila tu apa? Cincila tu dia macam spirit. Oh, Another version of clam. orang kaya saya makan. Mentah-mentah. Ni salmon. Salah. Saya makan mentah-mentah. Yang ada bulat-bulat. Oh yes tu. Yes. Dekat Antartika, dia besar, dia berbulit, dia gebus kan? Mammoth. Dia warna putih. Polar bear. Yes.
Lagi sekali. Dia ada dekat Dekat laut. Penguin. bukan dia. It's a shark. Gila, mabuk. In English, please. In English. In English. Tak tahu. Zombie. Mana lah tahu orang English sangat. Okey. Fikra. Swimming. Ni. Masuk dalam. Diving. Diving. Thinking. Lagi. Sebut je Think out of the box. Remember. No. This one. Semua ada ing. Okey. Korek lubang. Digging. Yes. Enggak. Ipas selalu buat. Berduing. Pasal buat Raid. dekat sekolah. Apa yang kamu buat kat sekolah? Writing. Bukan. In general, apa function yang ambil sekolah? Studying. Tadi kalau kita ada satu pizza kan. Pizza kan. Dan kita ada lagi satu pizza kan. Dan kita letak atas dia. Dia akan jadi 2 pizza. 2 pizza. Betul? Kalau lasagna kita ambil lasagna 1, 2 dan kita letak dekat atas dia. Adakah dia akan jadi 2 lasagna atau 1 lasagna? Dah. Satu. Dia akan jadi satu lah. Dia akan jadi satu lah. 2 in 1. Dia akan jadi lasagna tertutup. Belum. Kita letak mangkuk lasagna atas mangkuk lasagna bila kita tunggu macam ni dia akan tutup. Dia tak akan jadi 2 lasagna. Dia tak akan dipanggil. Dia tak akan dipanggil 2 lasagna kan. Dia tetap satu dia sebab dia berlapis. Lasagna. Explore sungai waktu malam. Mana ikan telan? Mana? Tu. Mana? Mana? Bawah. Tu. Jangan apa duduk. Oh, ikan telan. Ui, besar. Dia kan ada 2 ekor. Ini terlepas. Yang ini lah. Bawah batu. Dia pukul lagi. Ekor lagi dah masuk minggu dah. Surang ikan telan tadi. Ya Allah, ikan telan. Stop. Lari. Okey, Raid ditugaskan pasang katil camping. Manakala Ikra pula ditugaskan untuk scroll TikTok. Let's go. Oi, apa kamu tiba-tiba kamu nak beriakan kita Coco Crunch. Milo. Apa? Nestle. No. Dia naik, dia turun. Kellogg's. Okey, mantap Kellogg's. Kasut. Nike. Tolong mak ni mak nak gaul ni ah. Masa untuk makan. Jemput makan guys. Ada ayam goreng, ayam masak merah dan tetet tak tahu apa ni guys. Terung goreng belada. Okey, sekarang ni sedu mana? Sekarang ni sedu dekat Malam ni kita kandor je, space tak cukup. Ada kursi ada banyak ni. Ada yang duduk Mat. atas tikar dan ada yang duduk dekat atas kursi. Raid, Angah tahu kamu lapar, ambil dulu. Ayo mana guys? Bismillahirrahmanirrahim. Mak, ni ayo, mak. Nyai Fanta kan? Makan Ayo mak ni. Jangan jadi malai. Bismillah. nak terung. Cuma tak nak nasi. Kau jangan ambil banyak sangat tau. Kau tak banyak. Ni basuh tangan Oh, bangsa.
Mbak Ikra punya yang 3. Mbak pingin mak. Alung kamu nak yang mana tu? Mak ni yang Mak ni kan. tak Mak sangka ni. Mak Ikra pandai buat lagu Alung. cedui. Alung kita letakkan 3 ayam tau. Maknya ayam Ayam mana? tu kan. Mbak ayam Ayam nak satu lagi ayam. Mak mana terung ah? Amat. Siapa lah yang Jika anda sedang membersih alatan vacuum cleaner, adakah itu bermakna anda akan menjadi vacuum cleaner? Adakah anda jadi vacuum cleaner? Ha? Kita jadi vacuum cleaner. Ha? Macam mana tu? Jika kita membersih vacuum cleaner, adakah itu bermakna kita akan jadi vacuum cleaner? Mind blown. Pada pendapat saya, tak. Sebab dia akan jadi cleaning the vacuum. Kenapa pula jadi vacuum cleaner? Cleaning the vacuum. Kenapa pula jadi vacuum cleaner? Dia akan jadi vacuum cleaner. Ambil. Rama-rama camouflage. Kita nampak daripada jauh tak perasan ini rama-rama. Sebab warna dia sama. Tu tolak. Baik. So, malam ni kami buka 2 kemah. Satu 6-man tent dengan 2-man tent. Tiba-tiba semua tak ada elektrik. Satu tempat ni semua tak ada. Sebelah sana pun nampak gelap. Nasib baik dalam tandas ni ada pakai jam Cospad. Memang sampai-sampai tangan ni ada lampu. Tangan ni jam smartwatch ni ada flashlight. So kami guna lampu bateri. Obat nyamuk masuk dalam kemah kita pula. Dia bawa nyamuk. Ada elektrik guys. Bergelap kita malam ni. Nasib baik kami ada lampu backup. Okay, ni dia. Cahaya dia okey lah. Kalau emergency kita still boleh, kalau macam sesat dalam hutan pun still boleh nampak. Tekan torchlight ni. Okey. Padam. Okey. Sekarang pun dah pukul 1 pagi. Badan kita orang dah penat. Masanya untuk tidur lah. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Jam dah pukul 6 suku pagi. Bangun solat subuh. Assalamualaikum dan selamat pagi everyone. How are you today? Pelan-pelan lah. Ada pasir.
Okay, elevation 111. Kita tengok dia punya compass mode. Ini compass. Okay, sekarang berada di 107 elevation. Weather 25 darjah Celsius. Remaining 45%. Hari yang kelima. Sebelum kami nak sambung travel, kami charge dulu. Guna power elektrik, charge. EcoFlow River 2 Pro ni nak charge untuk penuhkan bateri dalam power station ni mengambil masa dalam masa sejam saja. Breakfast kami pagi ni roti telur. Inilah ikramnya. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, kalau nak buang tong gas yang kosong ni, dia kena buang gasnya sisa-sisa yang belum keluar dalam ni. So, sekarang ni saya nak tunjuk tutorial cara nak buang gas dia. So first, ni letak bawah ni. Lepas tu kita kena tekan kuat-kuat bagi ada lubang. So, satu, tu dia. Kita buat 4 lubang guys bagi dia cepat keluar sisa-sisa dia. Ni kan pegang ni. Kan pegang macam ni. Nampak? Nampak? Wow. Wow. So guys, baru sekarang boleh buang. Kalau tak, dia akan meletup kena api. Ni atas, panjat. Wow. Tinggi kat ni. Okey, tuju sini tau. Masa untuk mandi. Jangan letak kaki kat bawah. Okay, cepat. Go. Alright. Best lah dapat lubuk macam ni. Dekat belah-belah sana ada 1-2 lubuk je kat bawah tu. Guys, saya nak menyelam, rakam. Hello, join the club, okay? Dah waterproof. Macam mana? Oh, dia cepat kering. Dia tak serap air. Inilah tempat terjun paling ekstrim bagi saya. Okey, cepat. Loncat. Lonjak. Tolonglah, takut. Terjun je. Amat tolonglah. Ya. Kalau takut. Lompat. Ya, Mat. Kakinya apa dulu? Lompat. Sabar. Dia umur step ni banyak benda ni. Okey, lompat. Takut.
Go, go, go. Cepat. 1, 2, 3. Sabar. Udah hati. Siung ni kena tak orang ni. Okey. Janganlah. Lonjak ke depan. Kau tengok dekat situ. Tak ada. Tutup hidung. Tegaklah kaki. Sabar, bagi saya buka film. 1, 2, Sekejap. Kamu cakap ready, set, go. ready, set, go. 1, 2, 3, go. Kan seronok. Are you ready for your next adventure? Yeah! Ramai cakap. Are you ready for your next adventure? Alaski Outdoor. Are you ready for your next adventure? Alaski Outdoors. So kami dah tamat latihan renang. Aku punya bacaan 518 meter. Dia lagi jauh 1.12 km. 53 minit. Okey, heart rate 119. Aku punya ni. So kami ada dua kami pakai Cospet tank T4C dengan M4C. Mantap. So jika anda berminat dengan jam Cospet dua model ni, anda boleh dapatkan dalam link kami di bawah. Komen saya tentang jam ni, dia high tech, dia tough, lagi dia waterproof, tahan lasak. So dia perfect untuk pergi camping ke hiking. Buat kolam apa ni kau? Kolam ikan. 5 juta menjadi. Tu you hope penjahat ni mulut tu ni putih selalu. Untung ni. Untung kan. Okey, masa untuk packing. Dia ke tak barang ni? Bahang panas. Oh. Kami tengah dehydrate. Nak kena ada sumber tenaga aiskrim. Macam ada aiskrim. So motor aiskrim biasanya dia akan ada dekat mana-mana campsite. Dia akan explore, dia akan datang. Kejang. Oh dia. Ambil video sikit. Wow, kejang. Okey, siapa nak? Tadi. Ni bagi kat mak. Wait, tolong bagi kat mak. Sabar. Sampai dua aiskrim ni. Okey guys, kami dah selesai camping. Alhamdulillah kami dapat kumpul ramai-ramai, camping sama-sama kan. Seronok tak camping kat sini? Kita je yang ada kat campsite ni semalam kan. Kita makan dulu koma, cari nasi kandak beranyak. Jangan tunggu cari minawu. Teh air 7 tingkat. Cari. Kali ni kami camping dekat Anjong Sireh. So kami gerak keluar daripada campsite. Northeast on K174. Panas.
special kat sini. Udang goreng tepung, ikan goreng tepung. Ni tu udang. Sedim Station. Dia ada top menu. Top menu dia mi kuah udang, mi kuah ayam. Kat sini juga ada nasi campur. Okay guys, ABC. Guys, ABC kita dah sampai. Main direct je duit. Wah, sedapnya. Besar juga, not bad. Macam like comparison. Dia punya mangkuk besar. Ni kita punya kan? And then ni kita ada ayam, nasi ayam berempah. Sedap kan? Ni sini nak. Kita ada cucuk udang. Cucuk udang ni kuah dia, kuah kacang. Ini apa? Mi kuah udang. Oh, mi kuah udang. Ya, nasi. Nasi campur. Aduh, orang belakang. Sorry. Kerah sedap ni, kerah ni miso. Esok ni gitu. Miso. Punya pokok kurang subuh. Okay guys, kami dah selesai makan di mi udang Sedim. So tamat sudah episod kali ni. Kita berjumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Bye subscriber. Are you ready for your next adventure? Raski Outdoor. Oh. Okay guys, sekarang kami dah sampai di bandar Agasia Kampar. Sekarang kami nak makan di sini. Cafe Art of. Dekat sini dia punya ini yang viral dekat bandar Agasia Kampar. Bangunan-bangunan konsep Disneyland. Kan? Wow. Fantastic. Makan dekat restoran Cafe Awesome of Art. Okay, apa dia menarik ni? Fried chicken chop. Budak dua orang tu. Oh, tak tahu. Brazilian steak weh. Wah, cepat sedap. Boleh lah cepat. Ayah nak ni. Ahmad, kau nak makan apa? Nak nasi ada ni lah. Fried rice ni. Rai mana? Nah, right. Rai nak apa? Chicken chop. Kau hantar pokok. Kau ABC. Sabar. Ni jangan ni. Ni apa ni makanan ni? Chicken chop. Oh, ni chicken chop. Okey, ni chicken chop. Semua chicken chop lah. Chicken chop berapa? 4? 3. Tu? Ifah? Dia cheesy. Oh, yang tu dia tambah cheesy. Kenapa? Kenapa ada 5? Ahmad nasi goreng. Oh, dia stick kita. Sedap. Best. Rai sedap. Cepatlah pun. Cepat. Okey. IC. Tak ada. Okey, cepat. Tak ada IC lah. Bukanlah. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes.